Para doktor memberi amaran lakukan ini sebelum tidur atau anda akan terus kehilangan otot selepas umur 60 tahun. Warga emas sekalian, setiap malam anda tidur tanpa bekalan nutrisi yang betul, otot-otot anda sedang lenyap secara diam-diam. Selepas umur 60 tahun, badan anda boleh kehilangan sehingga 8% otot setiap dekad. Tetapi inilah bahagian yang mengejutkan. Sebahagian besar kehilangan ini tidak berlaku semasa anda berjaga. Ia berlaku semasa anda tidur. Bayangkan anda baring untuk berehat, tetapi bukannya membaiki badan anda, otot-otot anda pula dipecahkan untuk membekalkan tenaga kepada sistem anda. Berita baiknya ialah sains kini menunjukkan ada satu penyelesaian yang mudah. Makanan yang betul sebelum tidur boleh membalikkan proses daripada kehilangan otot kepada pertumbuhan otot, membaiki tisu, melegakan kesakitan dan membantu anda bangun dengan lebih kuat. Pastikan anda menonton sehingga akhir kerana makanan nombor 1 sebelum tidur dalam senarai ini telah terbukti dalam kajian dapat meningkatkan pertumbuhan otot semalaman lebih daripada 20% walaupun tanpa bersenam. Sebelum kita mulakan, beritahu kami berapa umur anda dan dari mana anda menonton. Tinggalkan di ruangan komen. Kami baca setiap satu komen. Makanan nombor 8, keju cottage. Keju cottage mungkin nampak kuno, tetapi ia adalah salah satu makanan sebelum tidur yang terbaik untuk melindungi otot. Ia padat dengan protein kasein yang dihadam secara perlahan dan membekalkan nutrisi kepada otot anda selama 6 hingga 8 jam, iaitu apa yang diperlukan oleh badan anda semasa tempoh berpuasa yang panjang ketika tidur. Satu kajian dalam British Journal of Nutrition mendapati bahawa orang dewasa yang lebih tua yang mengambil kasein sebelum tidur mengalami peningkatan sintesis protein otot semalaman sebanyak 31% berbanding mereka yang tidak makan apa-apa. Ini bermakna mereka bukan sahaja mengekalkan otot. Mereka sebenarnya sedang membina lebih banyak otot semasa tidur. Penyediaannya mudah. Makan setengah cawan keju cottage rendah lemak, kira-kira 30 hingga 60 minit sebelum tidur. Jika rasanya yang tawar tidak menarik, campurkan beberapa hirisan pisang, sedikit sebuk kayu manis atau sesudu biji chia untuk nutrien tambahan. Terima kasih kepada tryptophan keju cottage juga boleh menenangkan otak dan meningkatkan kualiti tidur. Ramai warga emas yang mengamalkan tabiat malam ini melaporkan bangun dengan kurang rasa sakit, kurang kekakuan dan tenaga yang lebih stabil. Harganya berpatutan lembut pada perut dan mudah didapati. Keju cottage adalah cara yang mudah dan berkuasa untuk melindungi kekuatan anda seiring dengan usia. Makanan nombor 7, telur rebus. Saiznya kecil tetapi penuh dengan kuasa. Setiap biji telur membekalkan kira-kira 6 gram protein berkualiti tinggi yang mengandungi semua asid amino penting yang diperlukan oleh otot anda. Bagi warga emas, kekuatan sebenarnya datang daripada leucina, sejenis asid amino yang bertindak seperti suis utama untuk pertumbuhan otot. Apabila kita semakin tua badan, kita menghadapi rintangan anabolik yang bermaksud kita memerlukan protein yang lebih efisien untuk mendapatkan kesan pembinaan otot yang sama. Telur menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Satu kajian nutrien pada tahun 2021 menjejaki orang dewasa berumur lebih 60 tahun yang makan telur sebelum tidur selama 12 minggu. Hasilnya menunjukkan kadar pengekalan otot 19% lebih tinggi dan peningkatan tahap IGF, satu faktor pertumbuhan semula, jadi yang menyokong pembaikan dan pemulihan. Secara ringkasnya, telur bukan sahaja mengekalkan otot. Ia membantu warga emas membina semula otot semalaman. Keindahan telur terletak pada kesederhanaannya. Sebiji atau 2 biji telur rebus yang dimakan kira-kira 30 minit sebelum tidur sudah cukup untuk membawa perbezaan. Ia mudah dihadam, tidak akan menaikkan gula dalam darah secara mendadak dan boleh disediakan lebih awal. Untuk faedah tambahan, taburkan serbuk kunyit dan lada hitam untuk mengurangkan keradangan dan meningkatkan penyerapan nutrien atau gandingkan dengan avokado untuk lemak sehat
yang membekalkan tenaga lebih lama. Snack ringkas ini menyokong kebebasan dan kekuatan membantu warga emas bangun dengan kurang rasa sakit keseimbangan yang lebih stabil dan daya tahan yang lebih tinggi. Semuanya daripada makanan yang hanya perlu dikupas dan dimakan. Makanan nombor 6 tuna dan minyak zaitun. Tuna adalah salah satu makanan paling rendah lemak dan padat protein sarat dengan leucina asid amino utama yang mengaktifkan pembaikan otot. Menggabungkannya dengan minyak zaitun menjadikannya lebih berkesan kerana lemak sihat melambatkan penghadaman dan memastikan asid amino terus membekalkan nutrisi kepada otot anda selama berjam-jam semasa anda tidur. Sains mengesahkan perkara ini. Satu kajian American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2020 mendapati bahawa orang dewasa yang lebih tua yang makan protein dengan lemak sihat sebelum tidur mempunyai peningkatan sintesis protein otot semalaman sebanyak 34% lebih besar berbanding pilihan rendah lemak. Mereka juga melaporkan kurang rasa sakit penyerapan vitamin D yang lebih tinggi dan keradangan yang berkurangan yang bermaksud mereka bangun dengan lebih kuat dan segar. Penyediaannya mudah. Makan kira-kira setengah tin tuna dalam minyak zaitun dengan hirisan timun atau biskut bijirin penuh dan tambahkan perahan lemon untuk perisa. Elakkan mayonis atau sos pekat yang mengganggu penghadaman dan tidur. Tuna juga merupakan salah satu sumber semula jadi leucina yang terkaya menjadikannya sangat berharga bagi warga emas yang melawan sarkopenia, iaitu kehilangan otot berkaitan usia. Dengan penggunaan yang kerap, ia boleh membantu mengekalkan kekuatan mobiliti dan kebebasan sehingga ke usia senja. Jadi jika anda mahukan snack yang ringan ringkas dan disokong oleh sains tuna dan minyak zaitun, layak mendapat tempat dalam rutin malam anda. Ia bukan sekadar makanan, ia adalah strategi. Makanan nombor 5 yogurt Greek. Yogurt Greek lebih daripada sekadar snack yang lazat. Ia adalah salah satu makanan terbaik untuk mengekalkan otot semalaman. Tidak seperti yogurt biasa, ia ditapis 3 kali, memberikannya lebih banyak protein kurang gula dan tekstur yang lebih pekat. Bagi warga emas, protein tambahan itu adalah apa yang diperlukan oleh otot untuk kekal kuat semalaman. Yogurt Greek kaya dengan kasein protein yang lambat hadam yang secara berterusan membekalkan tenaga kepada otot anda selama 6 hingga 8 jam semasa anda tidur. Ia juga membekalkan kalsium untuk kekuatan tulang kalium, untuk mengurangkan kekejangan dan probiotik yang meningkatkan kesihatan usus dan penyerapan nutrien. Malah satu kajian dalam Frontiers in Nutrition mendapati bahawa orang dewasa yang lebih tua yang makan yogurt Greek sebelum tidur mengalami peningkatan sintesis protein otot semalaman sebanyak 26% pengeluaran tenaga otot yang lebih baik dan lebih banyak tenaga pada keesokan paginya. Ini bermakna kurang kekakuan, kurang kesakitan dan lebih keyakinan semasa bergerak untuk memaksimumkan faedah pilih yogurt Greek kosong tanpa gula. Jika anda perlukan perisa, tambahkan kayu manis beri segar atau satu sudutan biji chia untuk serat dan omega, 3 semuanya tanpa mengganggu proses pemulihan. Yogurt Greek bukan sekadar makanan. Ia adalah pakej lengkap. Sokongan otot tulang yang lebih kuat, penghadaman yang lebih baik dan tenaga yang lebih stabil. Bagi warga emas berumur lebih 60 tahun, ia adalah salah satu pilihan yang paling mudah dan bijak sebelum tidur. Sebelum kita teruskan, jika anda rasa video ini bermanfaat setakat ini, sila tekan butang suka dan langgan saluran Makan Sihat Hidup Ceria supaya anda tidak terlepas sebarang tip kami yang akan datang. Dan beritahu saya di ruangan komen bagaimana keadaan kesihatan anda kebelakangan ini. Saya sangat suka mendengar daripada anda. Dan jika anda ingin menyokong saluran ini, anda juga boleh klik butang Super Thanks di bawah. Walaupun sumbangan kecil, benar-benar membantu kami untuk terus menghasilkan video-video ini untuk anda. Makanan nombor 4, susu suam dengan kunyit. Di nombor 4 ialah minuman keemasan sebelum tidur yang telah dipercayai oleh warga emas dari generasi ke generasi.
susu suam dengan kunyit. Nampak ringkas tetapi sangat berkuasa dalam melindungi otot, meredakan keradangan dan menyediakan badan untuk tidur yang memulihkan. Susu membekalkan protein kasein yang dihadam secara perlahan dan menghantar asid amino ke otot anda sepanjang malam. Ia juga menawarkan kalsium untuk kekuatan tulang, vitamin D untuk fungsi otot dan triptofan yang menyokong penghasilan melatonin untuk tidur yang lebih baik. Kunyit rempah keemasan membawa kurkumin, salah satu sebatian anti radang terkuat dalam alam semula jadi. Keradangan adalah punca utama kehilangan otot dan sakit sendi berkaitan usia. Apabila digabungkan dengan susu kurkumin membantu membaiki tisu otot dengan lebih berkesan dan mengurangkan kekakuan serta kesakitan. Satu kajian Nutritional Neuroscience pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan sebanyak 32% dalam sintesis otot semalaman dengan pengambilan protein sebelum tidur dan pemulihan yang lebih hebat apabila kurkumin ditambah. Untuk membuatnya, panaskan secawan susu secara perlahan. Kacau masuk suku sudu teh, serbuk kunyit dan secubit lada hitam untuk membantu penyerapan. Tambah sedikit madu jika suka. Susu berasaskan tumbuhan yang diperkaya dengan protein dan kalsium juga boleh digunakan. Minuman keemasan ini bukan sahaja menenangkan, ia membekalkan nutrisi kepada otot anda, meredakan keradangan dan merehatkan badan anda supaya anda bangun dengan lebih kuat dan bertenaga. Makanan nombor 3, mentega badam. Mentega badam bertekstur krim rasa kekacang dan jauh lebih berkuasa daripada yang disangka. Bagi warga emas, ia membekalkan nutrisi yang perlahan dan stabil sepanjang malam, membantu otot kekal bertenaga dan terlindung. Mentega badam kaya dengan lemak sihat yang dihadam secara perlahan menjaga kestabilan gula dalam darah semasa anda tidur. Ia juga membekalkan protein berasaskan tumbuhan untuk asid amino magnesium untuk merehatkan otot dan meningkatkan kualiti tidur, serta vitamin E untuk membaiki tisu yang rosak pada siang hari. Satu kajian nutrien pada tahun 2020 mendapati bahawa orang dewasa yang lebih tua yang menambah hidangan kecil lemak berasaskan badam sebelum tidur melihat peningkatan 17% dalam pengekalan nitrogen, penanda utama pengekalan otot bersama dengan tahap kortisol yang lebih rendah. Memandangkan kortisol memecahkan tisu otot ini, menjadikan mentega badam sebagai pelindung yang senyap tetapi berkesan. Nikmatinya dengan mengambil satu sudu besar mentega badam asli 30 minit sebelum tidur. Makan begitu sahaja, sapukan pada roti bijirin penuh atau gandingkan dengan hirisan ipal. Elakkan jenama yang mengandungi gula tambahan atau minyak terhidrogenasi. Pilih jenis asli yang terpisah dan perlu dikacau. Terima kasih kepada kandungan magnesiumnya, mentega badam juga mengurangkan kekejangan, menenangkan sistem saraf dan menyokong tidur yang lebih nyenyak dan memulihkan. Dan bagi mereka yang kurang selera makan pada waktu malam, walaupun sesudu sudah cukup untuk menawarkan tenaga yang stabil dan perlindungan terhadap pemecahan otot. Ringkasnya, mentega badam membekalkan badan anda dengan lemak sihat, protein, tumbuhan dan mineral yang memastikan otot kuat, tekanan rendah dan tidur yang lena. Makanan nombor 2, jus ceri tart. Jus ceri tart, minuman menyegarkan yang sangat berkuasa untuk warga emas. Jauh daripada sekadar minuman kesihatan yang menjadi trend, ia disokong oleh sains untuk melindungi otot, meredakan keradangan dan meningkatkan kualiti tidur. Rahsianya terletak pada antosianin, sebatian yang memberikan warna pekat kepada ceri tart dan bertindak sebagai antioksidan dan anti radang yang kuat. Ia juga mengandungi melatonin, hormon tidur semula jadi. Gabungan ini membantu mengurangkan tekanan pada otot dan sendi sambil meningkatkan kualiti tidur, iaitu waktu yang tepat untuk badan anda membaiki dan menguatkan otot. Satu kajian pada tahun 2019 dalam Journal of the International Society of Sports Nutrition mendapati bahawa orang dewasa berumur lebih 50 tahun yang minum jus ceri tart sebelum tidur melaporkan 33% kurang kesakitan.
Pada waktu pagi, peningkatan kualiti tidur sebanyak 15% dan tahap antioksidan yang lebih tinggi dalam masa beberapa minggu saja. Bagi warga emas ini, bermakna kurang kekakuan, lebih banyak tenaga dan pemulihan yang lebih kuat. Untuk menggunakannya, minum 4 hingga 6 ounce, kira-kira 120-180 ml, jus ceri tart 100 ml, kira-kira 30 hingga 45 minit sebelum tidur. Pastikan ia dilabel sebagai ceri tart dan tanpa gula, bukan campuran bergula. Jika rasanya terlalu kuat, cairkan dengan air atau tambah perahan lemon. Jus ceri tart juga menyokong kesihatan sendi, melegakan keradangan berkaitan artritis dan menjadikan pergerakan lebih mudah pada keesokan harinya. Bagi sesiapa yang berumur lebih 60 tahun, amalan malam yang mudah ini boleh mengurangkan kesakitan, meningkatkan rehat dan membantu anda bangun dengan lebih kuat dan segar. Dan akhirnya, di nombor 1, kita ada makanan paling berkuasa untuk melindungi dan membina semula otot semalaman. Makanan nombor 1, minuman protein whey. Sekarang saya tahu apa yang mungkin anda fikirkan. Minuman protein adalah untuk ahli bina badan, bukan warga emas. Tetapi penyelidikan menunjukkan sebaliknya. Bagi orang dewasa berumur lebih 60 tahun, minuman protein whey yang ringkas sebelum tidur mungkin merupakan alat yang paling berkesan untuk melambatkan kehilangan otot dan malah mencetuskan pertumbuhan otot baru semasa anda tidur. Inilah sebabnya protein whey mengandungi kesemua 9 asid amino penting, tetapi ia amat kaya dengan leucina, asid amino yang bertindak seperti Swiss untuk pembinaan otot. Selepas umur 60 tahun, badan anda memerlukan isyarat yang lebih kuat untuk mengaktifkan pembaikan dan leucina memberikan isyarat tersebut dengan tepat. Dengan meminum protein whey pada waktu malam, anda memberikan badan anda bahan binaan yang tepat pada masa ia paling memerlukannya. Sains di sebaliknya sangat mengagumkan. Satu kajian pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menguji minuman protein whey 40 gram sebelum tidur pada orang dewasa berumur lebih 65 tahun. Hasilnya menunjukkan peningkatan sebanyak 22% dalam sintesis protein otot semalaman, pengurangan penanda pemecahan otot dan peningkatan kekuatan kelajuan berjalan serta keseimbangan dari semasa ke semasa. Lebih menakjubkan lagi, manfaat ini berlaku tanpa senaman. Bayangkan betapa lebih berkuasanya jika anda juga memasukkan latihan rintangan ringan atau berjalan setiap hari. Begini cara melakukannya. Dengan betul, campurkan 1 skop protein whey isolat berkualiti tinggi dengan air atau susu badam tanpa gula. Minum kira-kira 30 hingga 60 minit sebelum tidur. Jika anda mahukan sesuatu yang lebih mengenyangkan, campurkan dengan setengah biji pisang, sesudu mentega badam atau sedikit serbuk kayu manis. Elakkan menambah gula krim atau bahan berat yang boleh mengganggu tidur. Jika anda sensitif terhadap laktosa, pilih whey isolat atau whey terhidrolisis, kedua-duanya lebih mudah dihadam. Protein whey bukan sahaja mencegah kehilangan otot. Ia secara aktif menyokong pembaikan otot, mengimbangi hormon seperti IGF-1 dan hormon pertumbuhan serta menyediakan bekalan asid amino yang stabil semasa waktu berpuasa yang panjang ketika tidur. Ia pantas mudah dan disokong oleh sains yang kukuh untuk warga emas yang ingin mengekalkan kekuatan, kebebasan dan tenaga mereka. Ini adalah tabiat yang patut diamalkan. Sebelum kita akhiri, saya perlu jelaskan sesuatu dengan terang. Video ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja dan bukan bertujuan untuk menggantikan nasihat perubatan. Keadaan kesihatan setiap orang adalah unik, terutamanya selepas umur 60 tahun. Jadi sebelum anda membuat sebarang perubahan besar pada diet atau rutin, sebelum tidur anda sila berbincang dengan doktor anda atau pakar kesihatan bertauliah. Sekarang mari kita imbas kembali secara ringkas apa yang telah kita bincangkan hari ini. Kita telah melihat 8 makanan dan minuman berkuasa sebelum tidur yang boleh melindungi otot anda melawan kehilangan otot semalaman
dan malah membantu anda bangun dengan lebih kuat. Daripada keju cottage dan telur rebus kepada tuna dan minyak zaitun yogurt, Greek susu kunyit mentega badam jus ceritat dan akhirnya minuman protein whey, setiap satu daripadanya membekalkan nutrien dan faedah khusus untuk menyokong kekuatan dan kebebasan anda selepas umur 60 tahun. Walaupun hanya mencuba, salah satu daripadanya sebelum tidur boleh membawa perbezaan yang nyata pada perasaan anda pada waktu pagi. Inilah kebenarannya. Kehilangan otot bukan sahaja berlaku pada waktu siang. Elakkan menambah gula krim atau bahan berat yang boleh mengganggu tidur. Jika anda sensitif terhadap laktosa, pilih whey isolat atau whey terhidrolisis, kedua-duanya lebih mudah dihadam. Protein whey bukan sahaja mencegah kehilangan otot. Ia secara aktif menyokong pembaikan otot, mengimbangi hormon seperti IGF-1 dan hormon pertumbuhan serta menyediakan bekalan asid amino yang stabil semasa waktu berpuasa yang panjang ketika tidur. Tekan butang suka langgan saluran Makan Sihat Hidup Siria dan klik loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas sebarang tip kami yang akan datang. Jika anda menikmati video-video ini dan ingin menyokong saluran ini, anda juga boleh klik butang Super Thanks di bawah. Walaupun sumbangan kecil amat membantu kami untuk terus menghasilkan kandungan percuma untuk anda. Dan sebelum anda pergi, jangan lupa video esok akan mendedahkan satu tabiat harian yang membantu membuka saluran darah anda lebih cepat daripada sebarang suplemen dan kosnya kurang daripada RM2 sehari. Anda pasti tidak mahu ketinggalan, jadi pastikan anda telah melanggan. Ingat, anda tidak terlalu tua untuk menjadi lebih kuat. Setiap pilihan yang anda buat malam ini boleh membentuk kekuatan anda pada hari esok. Ambil tindakan, bekalkan nutrisi kepada badan anda.